Selain digunakan dalam perubatan tradisional, serai amat penting bagi masyarakat Melayu dalam masakan. Biasanya, serai ditanam dalam kawasan rumah untuk kegunaan harian. Namun kini, ia diusahakan secara komersial. Di Beranang, penanaman serai menjana ekonomi pengusaha ladang sejak 10 tahun yang lalu. Serai di kawasan itu dikatakan antara yang terbaik memenuhi permintaan pengguna dari sekitar Lembah Kelang dan Seremban. Bersama wartawan Nurul Fariaon yang meninjau potensi penanaman serai di Beranang. Beranang, kawasan pertanian di sempadan Selangor dan Negeri Sembilan. Tanah sawah terbiar kini giat diusahakan. Sejak 12 tahun lalu, tanaman serai menggantikan padi dan kini ia antara kawasan pengeluar serai terbesar di Semenanjung. Serai Beranang bermutu tinggi mendapat permintaan tinggi pemborong untuk bekalan pasaran di Lembah Kelang. Serai dia besar-besar. Lagi satu, serai dia serai perayam nama dia. Wangi serai dia. Orang pun dah tahu kalau serai Beranang memang orang ambil. Feroza Hafdil Taufik, anak muda berusia 19 tahun ini mempunyai haluan berbeza daripada teman seusianya. Berasal dari kampung Hulu Beranang, Adil lebih selesa memilih kerjaya sebagai petani seperti mana yang dilakukan ayahnya. Dia pernah makan gaji, namun hanya sementara. Sebelum tu, saya kerja kilang. Cik pengalaman lah kan, bawa habis belajar apa semua. Jadi mungkin sebab dah ada pengalaman apa semua, saya berniaga, saya kerja kilang. Jadi last-last juga saya ikut ayah agak buat tanam serai. Projek penanaman serai milik keluarga Adil telah dimulakan sejak 5 tahun lalu. Selain mengusahakan tanah sendiri seluas 20 ekar, mereka turut memajak tanah terbiar penduduk kampung. Menanam serai tidak sukar. Ia mudah hidup, tidak memerlukan penjagaan rapi. Ia bersandarkan kepada konsep 3T, iaitu tanam, tinggal dan tuai. Kalau bagi saya, kata lumayanlah. Lumayan sebab nak katakan kalau tanaman lain, misalnya kata kita tanam pisang ke, tanam jagung ke kan. Jadi banyak benda kita nak kena buat. Kalau pisang kita nak kena potong daun apa semua. Yang serai cuma rumput je kita jaga. Lepas tu dengan baja dia. Masalah pengairan yang dihadapi pesawah Beranang sekitar 1980-an lalu menyaksikan tanaman padi tidak dapat diusahakan. Sawah sekitar Beranang dan juga Hulu Langat bertukar menjadi tanah terbiar. Namun usaha beberapa penduduk kampung telah mengubah keseluruhan landscape kawasan ini. Bila tengok market ini demandnya cukup baik, tak cukup-cukup. Jadi mereka berpakat-pakat semua kampung-kampung ini dan di bawah PPK juga, Pertubuhan Peladang Kawasan sini membantu. Akhirnya sepakat mengusahakan apa yang dulu sawah padi yang ada sini kepada industri penanaman serai. Menurut Datuk Johan Abdul Aziz, fenomena serai di Beranang dan Hulu Langat ini turut merebak ke beberapa kampung di Negeri Sembilan yang bersempadan dengannya, membuka mata penduduk kampung agar mengusahakan tanah terbiar mereka. Ini satu lagi kawasan di Kebun Aidil. Luasnya yang ni 2 ekar dan telah mencapai usia matang iaitu 6 bulan. Jadi serai-serai di sini sesuai untuk dituai. Dan Nurul Aidil bagi memastikan serai ini tumbuh dengan subur. Jadi satunya kena pastikan tak ada semak samun. Bila ada semak samun, pokok-pokok serai ini akan mudah mati. Dan keduanya perlu ditanam di kawasan yang lapang bagi memastikan pancaran matahari yang cukup. Ini. Setiap rumpun serai mampu menghasilkan di antara 70 hingga 200 batang bergantung kepada saiznya. Kerja membersih serai mengambil masa yang agak lama. Akar dan sebahagian besar daunnya perlu dibuang. Tanpa mesin, semua perlu dilakukan dengan cekap dan pantas. Serai perlu dalam keadaan segar ketika dijual.
Ini 3 ikat. Ya. Biasanya serai yang telah dipotong akan diikat. Jadi di sini ada 2 ikatan, iaitu satu ikatan Cina dan juga ikatan Melayu. Ikatan Cina seperti ini, ada 30 batang serai. Dan 5 ikatan Cina ni akan digabungkan, akan menjadi satu ikatan Melayu seperti ini. Ikatan Melayu. Di bawah ni adalah ikatan bundle, di mana terdiri daripada 25 ikatan ikat Cina. Wangi serai ni? Dua jenis ikatan ini bagi memudahkan urusan jual beli serai antara pengeluar dan pemborong. Biasanya, serai dalam ikatan Melayu antara 150 batang dijual pada harga RM7. Sementara, ikatan Cina yang mengandungi 750 batang serai pula dijual pada harga RM35. Saya hari tu kat depan, yang kat jalan tepi jalan tu, sehari RM3,000. Sehari RM3,000 keluar. Sehari. Serai sejenis tumbuhan herba dipercayai terdapat 55 jenis serai di seluruh dunia. Dalam masakan, serai memberi aroma dan perisanya tersendiri. Namun bagi Rosnani Muradi, 51 tahun, dia mengamalkan makan serai mentah. Pedas, pahit, manis, mengeluarkan aroma yang mengharumkan. Apa khasiatnya makan serai mentah ni, Kak? Kalau bagi saya, kalau saya dah mengantuk, mau nak tidur macam pedih-pedih mata kan, macam berat-berat rasa, saya kasih makan serai tu langsung lah saya tak jadi ngantuk. Setiap hari Adil menghabiskan masa lebih 5 jam di ladang serai miliknya. Ini kerana tanaman serai yang diusahakan secara berperingkat itu kini mengeluarkan hasil setiap hari. Alhamdulillah, sebab selama saya tanam serai ni, tak pernah lagi lah serai ni tak laku lagi. Dia sebab orang sentiasa meminta serai ni kalau kat sini. Dia tambah-tambah pula kalau pekan-pekan besar dekat kat sini, dia pasar-pasar banyak. Jadi diorang selalu ambil kat sini banyak-banyak. Jadi kalau macam kat sini pun bukan dia di sini je yang ada serai, tempat lain pun ada. Jadi dia sentiasa tak putus dia punya permintaan. Kebiasaannya, pemborong akan datang untuk mengambil bekaran serai daripada Adil sekitar jam 6 petang setiap hari untuk dipasarkan. Saiful Idris, pemborong tetap yang selesa berus niaga dengan Adil sejak 4 tahun lalu. Hantar pasar ke apa? Pasar besar Semban. Hantar pasar Semban. Lalu hantar berapa banyak? 20 ikat. Berapa ikat satu hari? Satu hari. Orang kata serai beranang ni lain sikit daripada serai-serai lain, betul tak? Dia kata serai beranang ni elok sikit. Biasalah, elok sikit. Tengok tu, wangi pun lain. Permintaan terhadap serai yang diusahakan Adil sentiasa mendapat sambutan. Zainab Daud, 56 tahun, peniaga sayur-sayur kampung di Pasar Kajang antara pelanggan tetap Adil. Besok kalau boleh, berapa lah? 13 ke 14 ke? Berapa lah kat dah? Paling sikit 10 ikat satu hari. Kadang-kadang satu hari dia sampai 15 ikat, 20 ikat. Tengok permintaan lah. Kalau ramai orang order, kita order lah lebih kat dia. Tentulah. Memang tiap-tiap hari lah dia akan hantar. Memang tiap-tiap hari dia akan hantar. Ya. Besok ada hantar serai lagi Cik Naya. Boleh. Ya, masih banyak Cik Naya. Jual ya. Beli. Pembajaan yang sistematik memastikan hasil tuaian yang memuaskan. Justru serai-serai di ladangnya hidup subur dan bersaiz besar. Berbakti kepada tanah, tiada sebab untuk malu. Adil bangga bergelar petani serai. Buat apa nak malu kan? Sebab kalau bagi saya, kerja tanam serai ni kan lagi untunglah bagi saya kan. Untuk yang bulan akan datang bila keluar, dia punya pendapatan dia tu lebih daripada kerja kilang ke pejabat kan. Itu sebab minat saya tu datang dari situ.
Setakat ini, lebih 200 ekar tanah di Beranang dan Lenggeng telah diusahakan untuk penanaman serai. Yang ada sekarang pun tak cukup. Kita harap banyak lagi pengusaha-pengusaha yang mana ada tanah-tanah pusaka yang terbiar. Jadi pakatlah boleh datang berbincang. Contohnya dia ambil 2-3 ekar dulu dia nak start. Kita boleh bagi bantuan benih serai ini. Tiada lagi tanah sawah yang terbiar bagi mereka yang pandai mencari peluang. Kerana di mana ada kemahuan, pasti ada jalan. Serai peha ayam pilihan terbaik petani Beranang.